Assalamualaikum Abah Muhyiddin. Macam tak reda nak lepas jawatan, macam tak rela je nak bagi pengerusi Perikatan Nasional kepada PAS. Allah, dah hilang respect dah Muhyiddin, noh. PRU16 kita dah tak boleh main-main. PRU16 kena menang betul, noh. Bukan untuk masa kita memberi ruang dan peluang kepada siapa-siapa saja. Abah Muhyiddin dah pernah jadi Perdana Menteri dan pernah jadi pengerusi, kan. Jadi nampak jadi pengerusi Perikatan Nasional pun tak dapat pun nak buat gerakan yang betul-betul boleh lawan Pakatan Harapan. Jadi minta Abah Muhyiddin letak jawatan dengan ikhlas dan rela. Serahlah kepada orang lain yang boleh buat kerja. Jangan sampai kami latih Abah Muhyiddin jadi Perdana Menteri, jadi Ketua Perbankan, jadi pengerusi Perikatan Nasional, jadi Presiden Bersatu, kan. Allah. Rasa kesian pula Abah. Awak tak boleh move on sangat ni Abah. Banyak kes sangat kan yang perlu selesai tu. Ha? Geng Ciploh pun satu hal, no. Abah Muhyiddin tu dah lepas dah jawatan tu. Yang pergi duk pujuk hampa duk selok pergi duk jet dia dalam FB buat apa. Diam-diam sudahlah. Buat tak tahu je. Tak tahulah weh, noh. Rakyat mengharapkan Perikatan Nasional. Kalau Perikatan Nasional tak boleh buat dengan terbaik untuk lawan Pakatan Harapan, jadi tak ada parti yang boleh lawan Pakatan Harapan. Kalau Perikatan Nasional buat lebih kurang saja. PRU16 kita kena menang kalau untuk mentadbir negara. Kalau kita tak boleh lawan, kalau kita kalah, bungkus.